Begitu besarnya manfaat menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga kita merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kerangka memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan yang kosong, amalan yang baik. Lebih-lebih lagi manusia akhir zaman mula meninggalkan apa yang telah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula bangkit umat Islam, di antaranya dengan menyambutnya Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama Maulidin Nabi, melainkan di dalamnya ada ucapan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bangkit roh kita supaya cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang itu sehingga kita dapat melaksanakan sebarang bentuk perkara yang didatangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara tersebut, dalam waktu yang sama kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menuruti segala perkara yang didatangkan oleh baginda. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasul fakhuzuh, kamu ambil, kamu pegang sekuat-kuatnya. Dan apa-apa yang ditegah daripadanya fantahu, kamu tinggal. Ini sebahagian di antara tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita buat sambutan di Sabtu, kita buat supaya jangan tertanggal dalam diri kita yang merupakan kekasih Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah. Sebahagian di antara utusannya ialah rahmat untuk sekalian alam, rahmat untuk kita, rahmat, kasih sayang daripada Allah yang tidak ada umpamanya kasih sayang manusia sesama manusia. Kasih sayang Allah berurusan kepada hamba-hambanya yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang akan cari berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya gemarkan lidahnya menyeru berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ahzab ayat yang ke-50 sebagai bukti bahwasanya Allah menyarankan kita berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini seringkali disebut, ingat kita khutbah yang kedua. Marilah sama-sama kita berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah menyuruh kita berbuat demikian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sallu alaihi sallu yusallim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, senantiasa berselawat, berdoa keselamatan, kebahagiaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah selawat, ucapkanlah salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut ayat ini, sahabat mencari-cari banyak mana untuk berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menzuhirkan kecintaan dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dikira banyak mana? Sehingga kan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dialog di antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis yang seperti dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muqaddimah dan jilid yang pertama, pada muka surat 246 dan 247, sikit je 248. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uksirus salata fakam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, aku banyak menggunakan masa untuk berdoa, memohon rahmat untuk diriku. Banyak aku berdoa kepada Allah, bermohon rahmat kasih sayang daripada Allah untukku. Ya Rasulullah, fakam aj'alu laka min salati. Sekarang aku nak peruntukkan masa untuk berselawat kepada Tuhan. Ini aku nak peruntukkan masa untuk berselawat kepada Tuhan. Maka sebanyak mana yang elok aku untukkan. Banyak mana aku nak selawat ke atas Tuhan. Tolong khabarkan ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Qala ma syi'ta. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta. Terpulanglah kepada kamu, suka hatilah kamu banyak mana nak selawat. Itu jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana nak selawat, terpulang kepada kamu, suka hati. Kalau lagu tu kata Ubay bin Ka'ab, qultu ar-rubu, kalau macam tu aku nak peruntukkan masa suku daripada masaku untuk aku berselawat kepada Tuhan. Apa kata Nabi? Qala ma syi'ta wa izilta fa huwa khairul laka. Suka hati kamu nak selawat banyak mana, terpulang kepada kamu.
Tapi ingat, wa in zirta, kalau kamu tambah, kalau kamu banyak lebihkan selawat, fa huwa khairul laka, maka ia lebih baik bagi kau, bagi kamu. Oh, kalau macam tu, qultu fa nisfa. Kalau macam tu, aku nak selawat setengah daripada masaku. Qala ma syi'ta wa in zirta fa huwa khairul laka. Terulang pada kamu, ikut suka kamu nak selawat banyak mana. Tapi ingat, kalau kamu lebihkan selawat, maka ia terlebih baik bagi kamu. Qultu fasulusaini, kalau macam tu aku nak berselawat ke atas kamu, aku nak peruntukkan masa untuk berselawat ke atas kamu ya Rasulullah, 2/3 daripada masa. Nabi jawab lagi, qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairul laka. Itulah kepada kamu. Ingat, wa in zidta, kalau kamu tambah, kamu lebihkan, fa huwa khairul laka, maka ia lebih baik bagi kau, bagi kamu. Lalu menjawab, lalu berkata Ubay bin Ka'ab, qultu aj'alu laka salati kullaha. Kalau macam tu, aku nak selawat ke atas Tuhan, ke atas Nabi SAW, kullaha, keseluruhan masaku. Aku nak selawat seluruh masaku, aku nak selawat pada kamu. Bila disebutnya ar-rubu'u, kata Nabi terulang. Sebut an-nisbah, terulang. Sebut as-sulusain, terulang. Aku akan berselawat, aku akan suntukkan masa aku, sepenuh masaku, berselawat dan salam ke atas kamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala idzan tukfa hammaka wa yughfaru zambuka, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Kata Nabi, jika demikian kelakuan kamu berselawat ke atasku sekalian masa, apa yang kamu dapat? Terpeliharalah, terselamatlah dari apa yang mendukacitakan dan membimbangkan kamu, sama ada perkara dunia maupun perkara akhirat. Izan tukfa hammaka, benda hak mendukacitakan, benda hak kita berbimbang, dengan kita berselawat dan salam ke atas Nabi sepenuh masa kita, Allah akan pelihara kamu, Allah akan selamatkan kamu daripada duka cita dan kebimbangan yang akan wujud. Sama ada duka cita dan kebimbangan itu di dunia, sama juga di ketika di akhirat. Allah selamat, Allah pelihara. Wa yughfaru zambuka, Allah akan ampunkan dosa kamu dengan kita berselawat dan salam kata Nabi. Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab itu Allah sarankan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi suatu ibadah, berselawat dan salam ke atas Nabi, suatu ibadah, bukan suatu kerugian. Ada di kalangan manusia yang hari ini cukup sedaya mungkin untuk memisungkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal selawat, dalam hal memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya tuan-tuan, dengan apa cara lagi selain daripada selawat dan salam kata Nabi untuk kita buktikan
kita cinta dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bayang. Adakah kita mampu bayang kelibat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seumpama Bilal dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain senantiasa membayangi kelibat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda dimaqamkan. Kita mampu kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang kemungkinan kita tak ada kemampuan, tapi disebut dalam hadis-hadis yang lain, kalau di dunia kita tak dapat, di dunia kita tak dapat mimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang boleh kita bermimpi dengan Nabi. Banyak mana kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul hadis-hadis yang membincangkan tentang kelebihan berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan satu benda yang nak menggalakkan kita berselawat dan salam ke atas Nabi, bukan hanya semata-mata menunggu kedatangan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Maulidin Nabi ini orang panggil suntikan baru untuk perhebatkan lagi tanda dan sayang kita, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiap-tiap tahun ni kita sambut pasal nak press, nak bagi satu suntikan baru, semangat supaya kita tonjolkan lagi hebatnya kita, sayangnya kita, cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah bangsa, macam mana kita nak membuktikan cinta dan sayang kita selepas daripada kita melaksanakan apa yang diperintah oleh baginda, yang dilarang oleh baginda, kita tinggal apa lagi? Kalau bukan disebabkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak dapat bertemu dengan Nabi, kita tak dapat berjumpa dengan Nabi di dunia dalam mimpi, dan hal yang sama insya-Allah dengan kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika nanti pada hari kiamat, kita akan berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dekat dengan Nabi. Bahkan juga Nabi akan bergerak ke tempat yang lain. Mana tempat Nabi berada, kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi. Kita dengar dah sahabat tahu Nabi lahir bila, siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, macam mana kehidupan Nabi selepas kewafatan ayahnya, selepas kewafatan ibunya, selepas kewafatan tuan dia. Cerita panjang dah. Ya sahabat tahu. Hari ini kita nak cerita yang sepatutnya apa yang perlu kita buat untuk meningkatkan tanda kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak buat, kita nak beramal. Dan amalan yang kita nak buat, kita nak cari. Dan kita nak mengetahui kelebihan berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-34 dalam tajuk fadilat kelebihan berselawat dan salam ke atas Nabi dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Malam ni kita nak mengajar supaya banyak berselawat. Orang larang kita berselawat, kita lagi nak berselawat. Orang larang kita nak memuji Nabi, kita lagi nak memuji Nabi. Sebab suatu saranan yang baik. Dengan berselawat dan salam ke atas Nabi, jenazah
Generasi baru yang tak mengenal Nabi dengan berselawat dan salam kata Nabi, maka kenal siapa Muhammad? Siapa yang kita berselawat dan salam? Anak-anak kecil dia katanya. Lalu kita buat sambutan Maulid Nabi. Nak bangkit kekuatan umat Islam supaya cinta Nabi SAW yang merupakan utusan pengutus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu budak-budak ni subhanallah. Tinggal dah hak benda-benda hak yang tak mau lah. Ya. Dan kita duduk seronok la ilaha illallah, dia larang mula. Larang. Ini mula. Lopinang dah kuat dah dulu. Masya Allah. Kita berselawat kata Nabi bukan nak menyesatkan umat manusia. Kita berselawat dan salam kata Nabi sebab kita nak dekat dengan Nabi. Terutamanya hadis ini menceritakan di ketika mana kita berada di hari kiamat, kita dekat dengan Nabi. Tak mana Nabi duduk, tentu kita berada. Tak mana Nabi berada, di situ kita berada. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna aqrabakum minni yawmal qiyamah fi kulli mawtinin aksarukum alayya salatan fid dunya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Baihaqi. Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Anas bin Malik khadam Nabi, orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan carilah kitab-kitab hadis, Anas ni lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, inna aqrabakum, Nabi pernah bersabda, inna aqrabakum minni yaumal qiyamah. Orang yang paling hampir, sesungguhnya orang yang terlebih hampir kepadaku di sisiku, kata Nabi, daripada kalangan kamu. Pada hari kiamat, fi kulli mawtinin, pada tiap-tiap tempat di mana aku berada, kata Nabi. Tak mana Nabi berada, kita akan berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Masya Allah. Cuba kita bayangkan dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Hanya Ustaz ada cerita dah, kiamat ini suatu perkara yang amat menakutkan, kiamat ini suatu perkara yang amat membimbangkan, kiamat ini suatu perkara yang amat menyusahkan kita. Keadaannya penuh dengan kelam kabutnya. Bila mana kita dinasyar, bila mana kita dihasyar. Kita bangkit, selepas tiup sangkakala yang kedua kita bangkit, kemudian kita akan dihalau oleh para malaikat. Baru kita tahu langit tinggi ataupun Allah. Selama ni kita gah dengan kebesaran yang ada pada kita, kita gah dengan kekuasaan yang ada pada kita, kita gah dengan pengaruh yang ada pada kita, tetapi kita tidak memanfaatkan pengaruh itu atas jalan untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Dalam keadaan penuh kelam kabut, kita duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita bayang? Sono. Walaupun kita tak dapat bertemu dengan Nabi di ketika
ketika di dunia, kalau kita rajin berselawat dan salam kata Nabi, kita akan duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat dan salam inilah sebagai satu penonjolan kita, tanda kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh buat seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi sezaman dengan Nabi, mereka sentiasa akrab dengan Nabi, mereka senantiasa setia dengan Nabi, bahkan mereka senantiasa ingat membayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi wafat. Betul-betul. Siapa mereka? Aksarukum alayya salatan fid dunya, ialah orang yang banyak berselawat. Orang yang banyak berselawat. Di kalangan kamu banyak berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika hidup di dunia. Hadis daripada Anas. Kita berselawat dan salam kata Nabi, kita menambahkan kepujian kita kepada Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqauni. Allahu Rabbi. Ini tanda gambaran kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang Nabi pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain. Umat akhir zaman hanya berkemampuan berbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebahagian di antara amalan-amalan yang boleh kita buat kalaulah kita nak selamat di akhirat. Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita perhati hadis yang lain, kita memang nak selamat. Kita hidup di dunia pun nak selamat, kita hidup di akhirat pun nak selamat. Hak di dunia sementara pun nak selamat, di akhirat lagi-lagi kita nak keselamatan. Kita nak mengharapkan pertolongan. Nak minta tolong pada siapa lagi? Kalaulah bukan daripada kalaulah bukan kita minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi memberi syafaatnya. Kalau bukan disebabkan kita memohon dan mengharapkan pertolongan daripada mereka yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke hari ini para alim ulama, orang yang baik-baik, kita harap pertolongan sepenuh-penuh pengharapan di ketika mana kita berada di hari kiamat. Batu rajin berselawat dan salam. Ini saya nak mengajak tuan-tuan, nak beritahu pada tuan-tuan, nak pandu tuan-tuan, diri saya dan juga tuan-tuan, tolonglah selepas daripada ni banyakkanlah selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar manfaatnya. Biarlah orang cuma nak alam kita, tetapi kita tetap pertahankan berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita mewujudkan rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melebarkan kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain. Masya Allah. Sehingga kata negeri akhirat nanti Nabi akan khususkan syafaat kepada orang-orang yang banyak berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya